ni saya nak bayar hutang ni. Ada orang minta untuk tengok saya buat jahitan selepas minor surgery tu macam mana. So jom kita tengok dalam video ni. Bila kita buat minor surgery, automatik doktor memang kena buka gusi ataupun selak gusi tu untuk kita dedahkan gigi yang terbenam. Lepas gigi dah keluar, soket tu kita dah bersihkan betul-betul. Kita dah letak dah morek untuk cepatkan pembekuan darah. Mestilah kita kena jahit untuk kita reposition balik gusi yang kita dah belah tadi. Kita nak darah beku tu stay dekat dalam soket. Biasanya bila kita dah selak gusi tu, kita dah potong gusi tu, biasanya akan ada satu part yang dia jadi flabby, bergerak-gerak, dan satu part lagi dia memang still attached. Bahagian yang bergerak tu dekat bahagian pipi. Okay, so doktor akan masukkan benang tu, okay, tarik daripada bahagian yang bergerak tadi kepada bahagian yang tak bergerak menggunakan tisu forceps, dan kita akan buat 3 simpulan. Simpulan ni memang sebenarnya kuat. Biasanya saya akan sambungkan dulu daripada hujung depan dan belakang. Lepas tu dekat tengah-tengah tu saya akan buat 2 lagi jahitan. Yang ni saya tengah masukkan dulu dia punya jarum sampai keluar dekat bahagian lidah tu, and then kita tarik sampailah benang yang hujung tu jadi pendek. Okay, so ni ending dia. So baru kita akan start menyimpul untuk matikan jahitan tu. So ni simpulan pertama. 3 kali kita lilit dekat bahagian kita panggil dia needle holder. Lepas tu kita akan tekan sampailah dia merapat. Okay, tarik lagi. Ni tak habis lagi ni. Tarik. Yes. Okay, so nampak tak dia dah tertutup. Sebelum ni dia ada lubang kan kat situ. So ni lubang tu yang bekas cabut tu dah tertutup. Tapi still darah tu boleh keluar lagi lah in between tu. Okay, so ni simpulan kedua. Okay, tarik lagi, tekan. Yes. Okay, dia dah rapat. Okay, another one. Okay, so saya akan buat 3 simpulan. Okay, simpul mati ni. Okay, ni yang ketiga. Oops. Dah habis dah. Dah terpotong pula video ni. Tapi, so ni adalah hasil akhir selepas jahit. Nak buka jahitan, sakit ke tak? Sebenarnya bila buka jahitan, kita tak perlu pun pakai ubat bius. Biasanya doktor akan flush sikit dengan saline, and then lepas tu kita akan gunting je. Lepas tu tarik. Dah tak ada rasa apa-apa, insyaAllah. Okay?